Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini kita nak sama-sama mulakan satu perjalanan untuk faham apa sebenarnya intipati dalam menuntut ilmu. Dan dalam perjalanan ni, kita tak sorang-sorang. Kita akan dipandu oleh seorang mentor yang kita panggil Cikgu Tim. Okey, jom kita mulakan terus dengan satu soalan penting. Cuba fikir sekejap. Dalam laluan kita mencari ilmu, apa agaknya satu benda yang paling penting kita kena ada? Adakah ia buku yang banyak? Otak yang geliga? Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang kita selalu terlepas pandang? Pencarian ilmu ni dia macam satu pengembaraan yang hebat. Dan macam semua pengembaraan, kita perlukan seorang pemandu yang arif. Jadi, untuk perbincangan kita ni, watak Cikgu Tim lah yang akan jadi pemandu kita untuk jelaskan konsep-konsep utama. Perkara pertama sekali yang Cikgu Tim tekankan ialah konsep adab. Adab ni bukan sekadar pasal sopan santun luaran tau. Ia jauh lebih mendalam. Adab ni sebenarnya adalah kerangka dalaman kita. Satu set etika, hormat dan rasa rendah hati yang sepatutnya jadi asas untuk semua tindakan kita. Terutamanya bila kita nak belajar sesuatu. Dan ini membawa kita kepada prinsip teras Cikgu Tim. Adab dahulu, baru ilmu. Ungkapan ni bukan sekadar slogan, ia sebenarnya satu formula. Ia nak beritahu kita, sebelum kita sibuk nak isi kepala kita dengan macam-macam ilmu, kita kena sediakan bekas dia dulu. Dan bekas tu adalah diri kita sendiri, yang dah disiapkan dengan adab. Jadi kenapa adab ni kena diutamakan? Kenapa ia dianggap sebagai asas utama sampaikan ia diletakkan sebelum ilmu tu sendiri? Jom kita tengok perbezaan ketara antara orang yang berilmu dengan adab dan orang yang berilmu tanpa adab. Nah, tengoklah dua laluan yang sangat berbeza ni. Sebelah sini, tanpa adab, ilmu boleh jadi racun. Ia buat kita jadi sombong, bongkak dan akhirnya ilmu tu jadi satu beban yang tak ada manfaat. Tapi, bila ada adab sebagai penapisnya, ilmu yang sama tadi boleh bertukar menjadi kebijaksanaan. Ia jadi satu keberkatan, satu rahmat. Bukan je untuk diri kita, tapi untuk semua orang sekeliling kita. Jadi nampak tak? Adab inilah pembezanya. Alright, sekarang kita dah faham kenapa adab ni sangat-sangat penting. Persoalan seterusnya, macam mana pula kita nak amalkan? Jom kita pecahkan kepada langkah-langkah praktikal yang kita boleh mula buat. 4 yang utama adab dalam belajar. Pertama, niat yang ikhlas. Kena sentiasa tanya diri, aku belajar ni untuk apa? Untuk kebaikan ke atau untuk menunjuk-nunjuk? Kedua, hormat kepada guru. Hargai sumber ilmu kita. Tanpa mereka, takkan sampai ilmu tu pada kita. Ketiga, rendah diri. Ini kunci. Kena sentiasa rasa kosong, bersedia untuk diisi. Sentiasa sedar, yang lagi banyak kita belajar, lagi banyak sebenarnya yang kita tak tahu. Dan akhir sekali, sabar dan tekun. Proses belajar ni memang ada naik turunnya kan? Adab mengajar kita untuk terus bertahan dan tak mudah putus asa. Inilah adab dalam tindakan. Baik, kita dah tahu asasnya, kita dah tahu macam mana nak amalkan. Jadi apa destinasi akhir perjalanan ni? Apa ganjaran paling besar bagi orang yang bersusah payah menuntut ilmu dengan adab yang betul? Ganjarannya tak lain tak bukan adalah kejayaan yang hakiki. Maksudnya, ilmu yang kita belajar dengan adab ni, ia bukan setakat bagi kita kejayaan kat dunia je. Ia jadi satu amalan yang memandu kita ke matlamat yang jauh lebih besar dan abadi. Kalau ilmu tu cahaya, adab tu umpama kompas yang pastikan cahaya tu menyuluh ke arah yang betul. Kita dah dengar panduan daripada Cikgu Tim. Kita dah faham konsepnya, dah nampak ganjarannya. Sekarang, fokusnya kembali kepada kita, kepada anda. Apa yang patut kita buat dengan semua pemahaman ini? Ingat metafora ni baik-baik. Anggaplah adab sebagai kompas anda. Ilmu tu pun dah macam peta dunia yang sangat luas, penuh dengan macam-macam jalan. Tanpa kompas, kita boleh sesat, walaupun kita ada peta yang paling lengkap sekalipun. Adab inilah yang akan pastikan kita sentiasa menuju ke arah yang benar, tak kira sejauh mana pun kita mengembara dalam lautan ilmu. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan terakhir ni. Sekarang kita semua dah tahu mana arah tuju yang betul dalam perjalanan ilmu kita. Soalannya, apakah langkah pertama yang akan anda ambil bermula hari ini untuk pastikan perjalanan anda tu diberkati dan penuh manfaat? Fikir-fikirkanlah.